Okay guys. 3 hari 2 malam RM160. Okey lah tu kan. Mana nak dapat lah. Celik RAM je ni. Betul tak? Okay, selamat datang ke Pos Kuala. Terletak di hulu Perak, Kuala Mu merupakan sebuah perkampungan yang berada di kawasan pedalaman dan dikelilingi banjaran titiwangsa. Untuk sampai ke sini, pengunjung perlu melalui laluan berbukit dan berliku. Namun setiap perjalanan berbaloi apabila disambut dengan panorama alam yang memukau. Kuala Mu terkenal dengan sungainya yang jernih, udara yang nyaman dan suasana kampung yang masih terpelihara. Keindahan alam semula jadinya yang menjadikan kawasan ini sesuai untuk aktiviti perkemahan, berkelah, mandi sungai dan menikmati ketenangan jauh dari kesibukan bandar. Masa dalam sejam setengah nak pergi ke Ipoh ni. 1 jam 16 minit. Okay, ni situasi kita dan kereta. Ini bukan full camping sangat ni, baru pre-camping lah, sikit je kan. Kemah tak bawa. Betul tu. Tadi kita pun sarapan dekat Tanjung Malim kan. Tapi sayang lah kedai mi kicap tu tak buka pula. So kita pun makan je lah kedai berhampiran je. Kita pergi cafe hunting dekat Ipoh. Sebelum kita teruskan perjalanan kita ke Pos Kuala Mu Perak, kita singgah ke Ulu Kinta dulu untuk menikmati sarapan di satu kafe, iaitu Helmet Cafe. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Ipoh. Kita berhenti makan dulu, sarapan dekat satu kafe ni, nama dia Helmet Cafe. Korang boleh tengok Helmet Cafe. Helmet Cafe ni dia ada kopi, ada pizza, ada macam apa ni, western punya makanan. Western punya makanan. Lepas tu siapa yang pernah datang sini? Ramai yang pernah datang. Siapa yang pernah datang? Oh, tak tahu siapa ni. Tapi banyak stiker. Sekarang ni kita nak cuba dia punya ais latte. Ais latte dia harga tadi berapa? Rasa dalam RM13 ke. Tapi harga dia standard harga. Lepas tu dia punya cup pun cup besar. Kita try. Yang ni ais latte tak ada gula. Tak pasti sama ada tinggi origin ataupun blend, tapi strong lah kopi. Kita coklat pula. Tengok colour pun dah menarik. Betul lah ni. Dia punya colour pun dah pekat. Ni kemana? Tak ada. Wih, sedap tu. Kau rasa yang tanpa, maksud tak ada flavour. Ni memang rasa coklat dia, yang dark chocolate. Ya, dah sampai. Yang tadi ni yang sejuk kan. Tu yang jenat kan. Yang ni yang Ui, baik tu. Dia dark. Dia kan macam ada, kalau dark kan macam pahit-pahit sikit kan. Sedap. Memang dark chocolate. Betul. Terasa. Tak manis ya. Kecil jalan kali.
Selepas berpuas hati, kita bersarapan pagi di Helmet Cafe. Kita teruskan lagi perjalanan terus ke Kuala Mu yang mengambil masa lebih kurang 2 jam dan berbaki 87 km lagi untuk kita sampai ke destinasi kita yang terakhir. Okey, sekarang kita dah dalam perjalanan nak ke pos Kuala Mu dalam 28 km lagi. Ni warga tempatan lah. Okey, jalan dah nampak mencabar. Oh. Okey, kita dah sampai Kampung Bersah. So sekarang ni kita nak check in dulu lah. Kat mana? Depan ni lah kaunter. Ni kaunter dia. Kena check in dulu. Okay, ini dia punya kaunter. Kita akan masuk daripada sana. Mau parking kat sini dekat sikit. Parking dekat sini. Dan terus pergi kaunter dia. Ini kaunter dia. Kita punya patut seller 14, 15, 16, 17. 14 ni tepi jalan ni. Sebelah. Apa dia biarkan di sini? Lesen Pak Selir. Pak Selir. Patut nombor 14, 15, 16. Itu. Kita cabut ni. Oh, okey. So, bayar full payment terus bang? Ya. So, total berapa? Satu malam 80.
Okay, sekarang kita dah check in. Ada miscommunication sikit. Ingatkan RM80 untuk 2 malam. Punya RM80 untuk 1 malam. Abang sekarang screenshot. Tak, dia macam ni. Kita tanya 1 hingga 3 kan 2 malam. Lepas tu dia terus cakap RM80. Kan senang cakap kalau 1 malam RM80. Tapi tak logik lah 2 malam RM80. Sebenarnya 1 malam RM80 lah. 1 malam RM80. RM80. Aku Okay guys, now kita dah dapat kunci. So kita akan ke bilik lah. Kita check in, jom. itu kanak level kanak-kanak. 1 malam RM80. So kita stay 2 malam RM160. Okay guys, 3 hari 2 malam RM160. Okay lah tu kan. Mana nak dapat nak celik RAM je ni. Betul tak? 13. Oh, okay. So 14, 15, 16, 17. Oh, okay. Ujung sekali lah. Oi, mantap bang. Mana nombor dia? 15, 14. Oh, so 13 tu kosong lah. Kita 13, 14, 15, 16 Oh, okay. Okay. 13, 14, 15, 16. Oh, kita sini. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ada tilam single. So, sebenarnya satu ni boleh tidur 3 orang. Ya tak? So, sini ada satu plug point. Dalam tak ada. Ni ada bro gigi free. Satu je plug point. Okay nak. Okay, mantap. Ya Allah. So kita tengok macam mana Maria boleh survive tak malam ni. Tidur rumah macam ni. Yang serba kekurangan, serba daif. Ya Allah, sedapnya ni. Apa ni? Ada buah. Jambu yang Jambu batu. mana? Jambu pink. Sama je. Sama je lah. Okay. Ini nombor 14. Nombor 14 apa bunyi lah? Kita nombor 14. Kita punya kunci rumah nombor 14 sini mana? Oh, betul-betul depan sungai. Depan tu ada pondok. Okay. Review. Review lah yang tu check in. Okay. Sekarang ni kita nak check in dulu. Korang tengok situ sungai. Sini rumah. Bukan rumah lah, pondok lah. Jap. Aduh, sakit. Buat, dari ayah. Buat ke? Buat. Buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Okay, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Hai. Sini pun. Okay, sedap tak? Sedap. Nak pilih yang ni warna biru. Lagi dekat situ pun. Warna merah. Okay. Rumah dia macam ni ya. Waktu siang dia tak buka. Dia punya kadang tak ada siang. Dia cuma ada waktu malam. Okay, kita telah sampai ke destinasi kita, Pos Kuala Mu. Okay. Oh, hai. Mantap. So sebelum sampai dekat sini, korang akan lalu bukit-bukit tau. Kuala Mu ni dia punya kawasan dia nak naik sampai sini
memang mencabar gila. Memang mencabar gila. Kalau kereta tak cukup power, memang tak boleh nak naik rasanya. Aku punya kereta naik, kereta aku kereta Alza. Alza gear 1, gear 2. Ada landai sikit boleh main gear 3. Kalau tidak memang gila lah. So hasil dia ni lah. Kita dapat rumah pondok. Lepas tu tepi sungai. Tepi sungai. Memang syok lah. Diorang panggil pergi sana. Tengok sini, sungai. Ada satu pondok sini. Pondok ni untuk kita orang saja. Tempat pondok yang ada, yang kita duduk sana tu belakang tu, dia setiap pondok tu ada dia punya pangkin lah. Dia punya pangkin. Nampak ada pangkin. Ini keadaan jalan dia. So kat depan ni ada satu pipe. Pipe ni boleh ambil air sembayang lah. Boleh ambil air sembayang kat luar. Toilet dekat belah sana. Tu toilet. Belakang tu toilet. Korang boleh tengok tu toilet. Toilet semua kat luar. Toilet semua kat luar. Ada tandas, ada tempat mandi sekali. Okay. Tak jauh pun jalan. Kita punya homestay, kita punya chalet kat sebelah sini. Kita toilet dekat sana. Okay. Kita berjalan. So kalau korang berminat datang sini, korang kena prepare banyak benda lah. Macam camping lah. Cuma korang tak perlu pacak kemah. Cuma dia sediakan chalet dengan tilam ada 3. Bantal 1 dengan cadar. Untuk makan malam pada hari pertama, kita ada kita punya chef. Okay. Ini kita akan masak menu spaghetti bolognese. Bolognese ada. Carbonara ada. Carbonara ada? Ada. Oh tu untuk ni untuk apa? Tak kisah. Ini spaghetti bolognese dimakan bersama protein yang dibuat daripada chicken grill. Juicy. Ni kita punya chef. Mama mi. Jangan dikat. Buka lagi tu. Dah. Ini kalau lepak malam-malam kan best itu kita punya dapur lah. So tempat makan kita beralih arah dekat sebelah pondok nombor 16. Kita nak makan mana? Kita makan mana? Kat sini Nyamuk banyak ni. Nyamuk banyak? Oh sini tak boleh lah. Nyamuk banyak. Kita kena bakar seperti lah. Kita masak betul-betul dekat tepi sungai. Tengoklah. Apa-apa dah masak. Tengoklah, tengok masak dekat pondok. Masak ke tisu? Dekat tepi sungai pun. Siapa yang nak try kan, sewa dekat chalet ni, chalet Kuala Lemur. Secara spesifiknya kita punya nama tempat ni adalah Pos Kuala Lemur Kampung Bersah. Korang boleh just Google je. Nombor nanti aku akan letak kat dalam video, okey. Untuk nombor kontak yang betul yang kata yang bukan scam. Kampung. Jangan
Ada spaghetti. Tak boleh. Spaghetti kuah carbonara, Belahan. bolognese, chicken grill tadi. Yang tadi kita siap masak. Ini kita punya chef. Jangan chef. Tengah masak je. Dia boleh makan cepat. Kitchen helper. Chef sana. No. Dia hidupkan api je. Ni chef. Saya just spaghetti. Macam ayam. Chef ayam. Mando. Ini voice over. Voice over. Masuk tu, masuk. Ini ayam. Ini ayam. Dia Ni ayam. macam yang dekat TikTok tu kan yang dia suruh Ayam apa? pekat Ini ayam ke chicken yang chop. Bangladesh tu. Kecap. Sangat sedap. Ini more tapoy. Emas beli sini. Emas anu ah. Ini perempuan punya saya pertama tengok. Sebab dia Kasih tengok satu kali saya makan. Banyak sedap. who in the way. Ada sepi dah. Weh. Dia nak terbang tak boleh weh. Macam ni. Aduh. Ayam grill. Dimasak di dalam hutan. Sebenarnya tak masak semua ayam ni. Ayam ni? Dah tadi kan? Itu yang goreng. Tapi betul lagi. Oh, aku tidak. Kita nak makanan dia. 3 hari 2 malam ke 4 hari 3 malam? Bagilah. Okey, hari yang kedua. Kat pintu. Oh, terus sungai. Buat tu pagi. Okay, selamat pagi daripada pos Kuala Lumpur. Okay. So pagi ni kita nak buat sarapan lah. So ni lah kita tengah menyediakan makanan. Ni lebihan semalam Maria masak apa Maria? Seronok duduk sini. Memang sejuk. Malam sejuk. Tengah malam lagi sejuk. Sini sungai dia pun bersih, jernih. Yusof buat apa tu Yusof? Lisa tengok apa? Lalang berenang. Kita berenang betul-betul. Ya. Okey, daripada kampung besar ni, kampung Kuala Lumpur, kampung besar ni, ada satu kedai runcit dengan kedai makan. So kena ke depan lagi. Anda naik bukit sikit. Guna manual. Ni kedai runcit yang ada. Satu-satunya kedai runcit ada. Okey. Daripada kampung besar tu sampai sini lebih kurang 4 minit. Oh, ada ni makan juga. Ada jual makanan ke? Oh. dia lebih kurang 45 minit. Masak dia. Masak kat sini lah. Tu buluh tu. Semua. Dia satu set berapa harga? Berapa orang makan? Kalau seorang makan lah. Satu buluh tu Dia kena makan 2 sebab saya dalam tu banyak aksesori. Dalam tu ada ikan, ada sayur, ada nasi, ada ayam. Kalau daun nenek boleh makan serang satu set. Serba buang angin. Ni kalau jual berapa? 25 satu pack. Satu packing RM20. Ini? Tukar ali hitam. Tongkat Ali. Tukar ali hitam. Tongkat Ali hitam. Ini kacang Fatimah. Oh, macam Fatimah. Kacang Fatimah. Ini jual keluar ni? Jual kat luar lah. Ada orang order. Kita nak hantar. Langkawi. Oh, Langkawi. Oh, masa dia import daripada sini? Kenapa? Dia hantar Langkawi lah semua ni? Tak adalah dong ambil. Saya tak ada import banyak-banyak. Mana yang dapat je lah? Mana yang
Ni Tok Ali ni. Ni Tok Ali. Ya, maksudnya yang ni daripada kayu dia yang besar sikit lah. Ni Tok Ali. Kak ni Tok Ali. Ini bukan Tok Ali. Kamu pada sedang. Oh, resdung. Tak boleh tu. Resdung. Ini yang diorang bakar. Jadi Tok Ali ni bukan? Bawah. Kita Tok Ali. Ni Tok Ali. Tok Ali merah. Tok Ali merah. Macam ketum tu. Ni apa kak? Ni madu Bukan madu, ini herba. Ini herba. Baru saya nak minum tadi. Semua juga saya masak sendiri. Untuk simang, Ni untuk minyak urut lah. maaf. Kampung Palembang Baru, Kampung Sawang Tenggala, berapa detail lah. Tu ada beberapa tempat orang asli kan. Oh, area ni. Jadi Kampung sawah. Kampung Sawah Selah tapi orang asli Kampung Barulah kalau tak tahu ke sana. Tenggala. Dia apa? Temuan. Dia suku temuan. Oh, suku temuan. Dari sini suku apa? Temiang. 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 Temiang nama tempat Pahang ke? Temiang. Temiang. Negeri Sembilan. Kita bukan. Sana semua semai kita orang sini saja. Sana kebanyakan Di Kelantan ada. Kelantan bukan negeri itu. Bukan negeri itu. Bukan, tak tahulah saya pun mengaku je cakap. Kat sini kita tahu kita Temiang. Sini penduduk ada berapa ramai? Sini. Sini yang majoriti Muslim 170 lebih ekor. 170 lebih. Termasuk yang depan-depan dia? Rumah 67 rumah. 67 rumah, 100 berapa ada? 179 misalnya. Ada tempat yang kita datang untuk melihat pemandangan dan ada tempat yang membuatkan kita benar-benar merasai kehidupan. Jauh di pedalaman Hulu Perak, tersembunyi sebuah perkampungan yang masih setia memelihara keindahan alam. Diapit kehijauan hutan, ditemani deruan sungai yang jernih. Setiap langkah di sini membawa ketenangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Inilah Kuala Mu, Kampung Bersah. Sebuah destinasi yang mengingatkan kita bahawa keindahan sebenar bukan sekadar apa yang dilihat oleh mata, tetapi apa yang dirasai oleh hati.